Halaman pertama buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 ini memperkenalkan tema 1, kekeluargaan. Visual pada muka surat 1 ini memaparkan suasana harmoni sebuah keluarga besar yang sedang meluangkan masa berkualiti bersama-sama di ruang tamu. Antara elemen penting yang dapat dilihat termasuklah watak, kehadiran 3 generasi iaitu datuk, nenek, ibu bapa dan anak-anak. Aktiviti, kanak-kanak sedang bermain blok mainan di atas permaidani, seorang dewasa memegang kamera dan ahli keluarga lain sedang berbual mesra. Suasana, ruang tamu yang selesa dengan kemudahan seperti televisyen, penyaman udara, serta hiasan gambar bangunan ikonik pada dinding. Aktiviti utama bagi helaian ini adalah meminta murid untuk bercerita berdasarkan gambar tersebut. Hal ini bertujuan untuk menguji kemahiran lisan serta kefahaman murid mengenai nilai kasih sayang dan kerjasama dalam sesebuah keluarga.